Cerating merupakan sebuah perkampungan pantai yang terletak di pesisir timur semenanjung Malaysia dalam negeri Pahang. Terkenal dengan pantainya yang luas, ombak yang tenang dan suasananya yang santai, Cerating menjadi destinasi pilihan pelancong, penggemar surfers serta keluarga yang ingin berehat jauh dari kesibukan bandar. Antara tarikan utama di sini termasuk aktiviti surfing pada musim monsun, menyusuri sungai Paya Bakau untuk melihat firefly, melawat pusat penentasan penyu dan menikmati hidangan tempatan di kafe tepi pantai. Cerating mencerminkan keindahan semula jadi dan ketenangan pantai Malaysia. Tempat di mana masa seolah-olah berhenti dan deruan ombak menjadi muzik alam yang menenangkan. Go. Pagi yang tenang di Cerating, ombak memukul lembut pantai dan matahari mula menyinari ufuk timur. Inilah permulaan satu lagi perjalanan kayuhan Brom Venture. Dari pantai Cerating yang damai, aku dan kawan-kawan mengayuh menuju ke Kemaman Terengganu, menelusuri jalan pesisir yang penuh cerita. Angin laut menyapa wajah sambil roda berputar membawa kami melalui kampung nelayan, gerai kopi dan pemandangan pantai yang menakjubkan. Setiap kilometer bukan sekadar jarak, tapi pengalaman. Tawa, peluh dan semangat persahabatan yang mengikat setiap kayuhan. Basikal Brompton bukan sekadar basikal lipat. Ia simbol kebebasan, penjelajahan dan gaya hidup yang menghargai perjalanan lebih daripada destinasi. Untuk pengembaraan aku kali ini, jom aku nak ajak korang semua kayu bersama aku dari Cerating hingga ke Kemaman. Bila gitu, bila dah knock man, kita tunggu berapa lah, aku tak minum. Ha? Jom dia ya. Keseluruhan perjalanan kami dianggarkan dalam sekitar 30 km pergi dan balik. Okeylah, bolehlah tahan. Kita kayu santai-santai saja. Ha, dah. Relax. Relax, kita pace santai. Dia pace. Ha? Dia pace santai. No stress. Dah, jom. Kalau korang perasan, kita semua pakaian bertemakan motif bunga ataupun tie-dye kerana kayuhan ini bersempena dengan hari jadi salah seorang kawan kita. Echa namanya. Happy birthday, Echa. Wah. Kau ambil satu lane lah. I tak set up lagi I punya kamera tu. Ada kan in the box? Aduh, sayang ah. Oh my god, I forgot to bring that Drone. drone. Oh, aduh. Marah yang kita tak biasalah bawa gadget.
sampai sudah kita di Kemaman. Sampai je kita kat sini, baunya sate ikan dan kopi klasik seolah-olah menyambut kehadiran kita. Sedap weh. Selamat datang ke Kemaman Terengganu. Kemaman, bandar kecil tapi penuh jiwa. Kat sini hidup bergerak perlahan sekali. Orangnya ramah, makanannya padu. Sate ikan, kopok leko, kopi panas, semua ada vibe-nya tersendiri. Pantainya sangatlah tenang. Anginnya terlebih lembut. Memang tempat lepak yang buat kau lupa masa. Kemaman ni kan bukan sekadar tempat singgah, tapi tempat rasa, tempat tenang. Ha? Atuk semua? Tak, dia orang balik. 3 orang ni tak balik. Apa? Sampai dekat Petron tadi tu kan? Petron kiri. Kan? Kiri? Bukan turun ke bawah kiri? Okey. Dah. Saya tunggu you gerak. Okey, kita tutup satu bab kayuhan dan kita buka satu lagi kisah baru di jalan hadapan. Inilah semangat Brom Venture. Dari cerating ke Kemaman, kayuhan santai, jiwa bebas dan cerita yang hidup di setiap pedal.
Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, komen dan follow aku di Instagram Brown Venturer. Dan kita ketemu lagi di video seterusnya.